1001 Fadilat Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai dalam kalangan kita yang terfikir, macam manalah keadaan kita waktu di padang mahsyar nanti kan, sedangkan matahari sejengkal saja dari kepala kita. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ajar kita, salah satu cara untuk kita dapat menunggu giliran di padang mahsyar nanti dengan selesa adalah dengan bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap dalam kalangan manusia akan berteduh di bawah naungan sedekahnya di padang mahsyar nanti. Sadaqah Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, menunjukkan bahawa lagi banyak, lagi ikhlas, lagi bagus sedekah yang kita buat, lagi kukuh dan besar dan baiknya teduhan yang kita akan dapat waktu di padang mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, perbanyakkan sedekah, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Assalamualaikum. 1001 Fadilat Sedekah bersama dengan saya Nu'man Hani bin Jamal. Assalamualaikum.